Teguran supaya tidak membesar-besarkan isu remeh-temeh sepatutnya ditujukan terlebih dahulu kepada ahli-ahli politik, bukan kepada rakyat. Itu templak seorang pemerhati susulan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilaporkan Malaysia kini menyatakan rakyat tidak seharusnya terperangkap dengan isu remeh-temeh, sebaliknya memberi fokus untuk membina ekonomi negara. Anwar berkata rakyat perlu memberikan tumpuan kepada perkara besar yang mampu menentukan masa depan negara dan tidak seharusnya terperangkap dengan isu-isu yang boleh memecah belahkan masyarakat. Sambil menyifatkan teguran Anwar sebagai tersilap sasaran, tegas pemerhati isu-isu yang dianggap remeh selalunya dimulakan oleh kelompok politik yang gemar memainkan sentimen demi kepentingan tertentu, bukannya dicipta oleh rakyat biasa. Pemerhati berkata Anwar menyatakan rakyat tidak seharusnya terperangkap dengan isu remeh-temeh, namun hakikatnya banyak isu kecil itu tercetus daripada percaturan dan retorik ahli politik sendiri. Justru pemerhati menegaskan golongan politik perlu berhenti mencetuskan polemik yang tidak membawa manfaat dan sebaliknya menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas sebenar mereka, iaitu berkhidmat serta membela kepentingan rakyat, menyentuh mengenai hak rakyat serta kepentingan hal ehwal negara. Pemerhati berpendapat rakyat berhak menilai apa yang ahli politik lakukan dan apa yang mereka gagal laksanakan kerana rakyat mengundi mereka untuk berkhidmat, bukan untuk mengabaikan kebajikan rakyat selepas mendapat kuasa. Tambah pemerhati, jika rakyat tidak mengambil tahu tentang hal ehwal negara, rakyat berisiko dipermainkan dan ditipu oleh ahli politik yang tidak bertanggungjawab.